hantar loan kepada beberapa bank. Sebenarnya benda ni ada keluar kat khabar lah sebelum ni. Okay, satu orang ni dia kerja government, gaji dia anggaran lebih kurang hampir 8,000 lah. Dia ada masalah certain amount. Kita tak cerita secara detail sangat lah, tak nak sebab PDPA apa semua kan. So dia pergi kepada satu agensi ni. Agensi ni kata dia boleh selesaikan masalah 100,000 ni, tapi akan ada charges. Kemudian dia bagi satu cadangan pula, akan ada investment plan. Lepas tu syarikat ni settlekan 100,000 tu, contohnya lah, nama dia dah clear. So dia syarikat ni arrangekan hantar loan kepada beberapa bank. Sebenarnya benda ni ada isu, ada keluar kat khabar lah sebelum ni. Company ni dia arrangekan ataupun dia submitkan loan baru on behalf of customer ni kepada beberapa bank. Contohnya kan maksimum customer ni 200,000 je sebenarnya. Sini apply 200,000, sini apply 200,000, sini apply 200,000. Kita ambil lah 3 bank yang berbeza. 3 bank yang berbeza. Dekat dalam 3 bank berbeza ni pula ada staff ataupun ada orang-orang dalam tu yang under payroll syarikat tu. Dia under table lah. Alright. Orang ni kerja dengan bank ni. Dia masih kerja dengan bank. Tapi kita bayar ni tolong dia lah, tolong lah. Adakah orang bank tu bekerja dengan agensi tu? Tak. Tak pun. Alright. So bila dia hantar submit kepada bank untuk 200,000, bank dah boleh buat booking sekarang ni. So bila bank buat booking, bank lain tengok, so dia akan question lah, betulkah ada benda-benda semua. Orang daripada bank A ni akan keluarkan surat yang mengatakan booking tu dah cancel. So bank B akan confirm dengan customer. Company ni dah advise customer. Kalau bank kau cakap je dah cancel. So customer ni pun agree lah benda tu. Dia pun kata dah cancel lah benda tu. So bank B pun proses benda tu. Lepas tu C pun ada lagi C pula. C pun proses, tengok ada booking ni. Lepas tu sama gak keluar surat gak yang kata cancel lah. So kalau customer kata cancel gak. So bila banyak persoalan saya. Bila benda tu loan tu disburse, payment yang sepatutnya bayar kepada syarikat tu dah dibayar. Balance tu invest kat syarikat tu. Sebabnya institut tu menjanjikan dividen bulanan. Daripada dividen bulanan ni cover balik lah komitmen bulanan yang customer ni patut bayar. Kononnya lah. So mangsa ni cari jalan lah, datang pada kita kan. So orang macam ni kita memang sedih sebab kita tak dapat nak bantu betul. Maksimum loan yang ada dalam pasaran sekarang ni ialah RM400,000. So the only way yang dia ada adalah jatuh bankruptcy lah. Betul. Dia kena scam lah. Dia kena scam lah tu.